akan berlaku peperangan di atas dunia, kemuncak kepada banyaknya peperangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati tidak ada satu bumi pun yang aman untuk orang Islam. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina rasulillahi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya na'radun qariban wa safara qasidan lattaba'u. Kalaulah perjalanan dakwah Islam ini mudah, nescaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ikut kamu ya Muhammad. Walakin, akan tetapi disebabkan perjalanan dakwah ini susah dan jauh, hanya mereka yang terpilih sahaja akan diberikan hidayah dan taufik. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz, pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi surau, ahli jawatankuasa, barisan imam, barisan Bilal, barisan ahli jawatankuasa surau, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama saya kuliah di sini. Kalau ikutkan di Kelantan ni dah banyak kali dah. Masjid Kubang Kiriang yang besar tepi jalan pun dah. Masjid Muhammadi pun dah. Itu tahun lepas lah. Tahun ni jarang balik Kelantan. Ni pun esok kena balik ke Kuala Lumpur balik. Baru sampai semalam dah pukul 7 malam macam tu. Rehat sekejap, pagi tadi ada program. Lepas tu ni tu esok terus balik ke Kelantan. Mohon doa lah insya-Allah. Para ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok perjalanan umat Islam pada hari ini, kita dah sampai pada satu zaman yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ataupun akhir zaman. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh para sahabat berkaitan dengan ilmu akhir zaman. Kalaulah kita tengok, kita recap sekejap, kita ulang kaji sekejap beberapa langkah jauh ke belakang, ketika mana Allah mengutuskan, ketika mana Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila aku nak jadikan seorang makhluk Allah yang bernama Adam alaihi salam, dalam keadaan seluruh para malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa kamu nak jadikan satu makhluk yang ketika mana, bila mana kamu menjadikannya, yang akan menjadikan satu kesusahan kepada kamu, yang satu makhluk ini akan mendatangkan satu kemarahan kepada kamu, wahai Allah. Makhluk ini ketika mana kamu jadikannya akan mendatangkan satu keazaban ke atas mereka, wahai Allah. Kenapa kamu nak jadikan mereka juga, wahai Allah? Para malaikat dah pun melihat sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah ada satu bangsa yang sama dengan manusia, yang pada hari ini kita gelarkan mereka golongan jin. Mereka mentadbir bumi, mereka berjalan di atas muka bumi. Dan kata Ibnu Katsir, ketika itu mereka dizahirkan wajah mereka, dizahirkan tubuh badan mereka. Merekalah yang memakmurkan bumi, merekalah yang menghancurkan bumi, merekalah yang melakukan peperangan demi peperangan, disebabkan harta, disebabkan pangkat, disebabkan negara dan sebagainya. Para malaikat menyaksikan tumpahan darah yang sangat banyak ketika itu. Lalu bila mana Allah mengatakan kepada para malaikat, yang aku nak jadikan satu bangsa lain, yang bangsa lain ini akan memakmur bumi, akan hidup di atas muka bumi, namanya Adam alaihi salam, bangsa manusia. Para malaikat bertanya soalan kepada Allah, wahai Allah, bangsa tu lebih kurang dengan bangsa jin. Mereka ada satu sifat dalam diri mereka, sifat sombong. Mereka ada satu sifat
nafsu serakah, mereka ada satu sifat nakkan jawatan, nakkan kepada kedudukan, harta dan sebagainya. Nescaya mereka akan melakukan kerosakan demi kerosakan. Kan Allah mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Bila mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah, bila mana Nabi Adam dikawinkan dengan Hawa, Allah mengurniakan kepada Adam dan Hawa sebanyak 40 orang anak. Dalam riwayat yang lain mengatakan 41. Bila mana anak-anak Nabi Adam membesar, kemungkaran pertama yang mereka ciptakan di atas muka bumi Allah adalah membunuh di antara Qabil dengan Habil. Baru sahaja tadi, sebelum Allah ciptakan Adam alaihi salam, para malaikat dah pun bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, kalaulah kamu ciptakan juga Adam, mereka akan membunuh, wahai Allah. Mereka akan berperang, wahai Allah. Mereka akan dengki satu sama lain, wahai Allah. Allah kata, kamu tak tahu apa yang aku rancang. Selang beberapa lama kemudian, selang beberapa tahun kemudian, lahirnya Qabil dengan Habil. Lalu berlaku pembunuhan di antara mereka. Tengok perancangan Allah. Tetapi ketika itu, bila mana sebelum berlaku pembunuhan di antara Qabil dengan Habil, ada satu bangsa yang bernama Iblis, yang mana Iblis sengaja Allah rakamkan dalam Al-Quran sifat Iblis, perangai Iblis, kejadian Iblis. Kerana itulah, kalaulah kita tengok sebelum Nabi Adam dimasukkan roh dalam jasadnya, ditiupkan roh Nabi Adam di dalam jasadnya, datangnya Iblis kerana Iblis nak melihat bagaimana wajah seorang yang bernama manusia. Para malaikat datang nak melihat bagaimana kejadian yang bernama manusia. Kerana ketika itu seluruh para malaikat mereka tahu arash ini bagaimana. Para malaikat tahu binatang ini sifat dia bagaimana. Para malaikat termasuk Iblis tahu makhluk Allah yang lain bagaimana, kalam dan sebagainya. Tapi mereka tak pernah dengar satu makhluk Allah yang bernama manusia. Berbondong-bondong mereka datang untuk melihat kejadian Nabi Adam alaihi salam. Lalu ketika itulah bila mana Iblis melihat inilah Adam alaihi salam, Iblis masuk ke dalam jasad Nabi Adam. Iblis keluar dalam keadaan bongkah, dalam keadaan ego. Iblis mengatakan kepada seluruh, dan ketika itulah Iblis menerima satu arahan yang dia tak pernah bayangkan. Sebelum Adam dihidupkan oleh Allah, seluruh para malaikat mereka menghormati Iblis seperti gurunya. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, seluruh para malaikat mereka sangat menghormati Adam alaihi salam. Dan ketika itu kata Ibn Kathir, orang ataupun makhluk yang paling rapat dengan Allah adalah Iblis. Kalaulah kita tengok pandangan para ulama, setiap malaikat bila mana mereka nak bertemu dengan Iblis, mereka akan minta supaya Iblis mendoakan mereka. Kerana doa daripada Iblis tidak pernah ditolak oleh Allah. Iblis berada satu kedudukan yang tinggi. Dalam keadaan itulah Iblis tidak pernah menyangka yang tiba-tiba datang satu arahan daripada Allah, wahai para makhluk, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Tiba-tiba kena sujud, kena hormat. Dalam keadaan sebelum ini miskin daripada kita, kedudukannya lagi hina daripada kita, pekerjaan lagi rendah daripada kita. Itulah yang berlaku kepada Iblis. Sebab itulah berlaku dialog di antara Iblis dengan Allah. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku sujud dan aku hormat kepada satu bangsa yang lagi lemah daripada aku? Bagaimana wahai Allah aku nak hormat kepada Adam? Sesungguhnya Adam itu datang daripada tanah, dalam keadaan aku datang daripada api. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku hormat kepada Adam? Tengok, sombong Iblis. Bila mana datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada Iblis, Iblis nak campak, Allah nak campak Iblis masuk ke dalam neraka Jahannam dengan serta-merta. Lalu keluarlah satu ungkapan, yang mana ungkapan inilah diteliti oleh para ulama.
ungkapan ini, sebutan ini, permintaan ini keluar daripada iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Allah, kalaulah hari ini kamu nak azab aku, wahai Allah, aku terima. Kalaulah aku dimasukkan dalam neraka, aku terima. Kalaulah kamu benci aku, aku terima, wahai Allah. Kalaulah kamu sangat pandang hina kepada aku terima, wahai Allah. Tapi wahai Allah, bagilah aku tempoh. Qala anzirni, wahai Allah, bagilah aku tempoh. Kalaulah kamu nak azab aku, bagi aku tempoh. Kalaulah aku nak dimasukkan dalam neraka, bagi aku tempoh, wahai Allah. Sampai bila? Allah tanya. Yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Padahal ketika itu kejadian manusia baru nak dijadikan, Adam alaihi salam. Ulama kata malaikat Jibril tidak tahu yang datangnya hari kiamat. Malikul maut yang mencabut nyawa pun tidak tahu yang datangnya hari kiamat, tak tahu. Tiba-tiba iblis boleh tahu sesungguhnya bumi yang Allah ciptakan, alam yang Allah ciptakan akan bertemu dengan yaumul qiyamah. Sebab itulah di antara para nabi dan para rasul, Allah memberikan input, Allah memberikan ilmu yang sangat banyak berkaitan dengan hari kiamat. Ma min nabiyyin illa wa hadzara ummata 'anid dajjal. Tidak ada seorang nabi dan tidak ada seorang rasul ketika mana mereka diutuskan oleh Allah, mereka akan bertemu dengan bangsa mereka untuk memperingati sesungguhnya dunia ini bakal kiamat. Tapi nabi yang paling banyak diberikan ilmu akhir zaman oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, kamulah satu bangsa, kamulah umat yang akan bertemu dengan kiamat, tidak asing lagi. Jelas Nabi sebut, kita satu bangsa yang akan bertemu dengan kiamat. Sebab itulah dalam urusan hari kiamat, sengaja Allah rahsiakan bilakah yang berlakunya hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, Allah rahsiakan. Tahun bila, Allah rahsiakan. Tapi Allah sebut suasana sebelum datangnya hari kiamat. Sebab itulah adanya tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Di antara tanda besar kiamat yang Nabi sebut sebelum berlaku hari kiamat, bumi dalam keadaan tidak ada orang azan. Sebelum berlakunya hari kiamat, dekat dengan hari kiamat, bumi tidak ada seorang pun yang solat kepada Allah. Makin dekat dengan kiamat, tidak ada seorang pun yang tawaf di Kaabah. Makin dekat dengan kiamat, tidak ada seorang pun Bilal yang melakukan azan. Adakah tidak ada orang Islam ketika itu? La. Tidak. Orang Islam ada ketika itu. Masih lagi ramai orang Islam yang hidup di atas muka bumi Allah ketika itu. Akan tetapi orang Islam yang hidup pada ketika itu, seorang pun tidak tahu apakah itu solat. Seorang pun tidak tahu apakah itu azan. Seorang pun tidak tahu bagaimana cara tawaf dan sebagainya. Wahakatha. Kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, ketika mana orang Islam ketika itu tidak tahu apakah itu solat, apakah itu puasa, kaifiat solat, cara solat pun tak tahu. Kata Huzaifah, yang mereka tahu hanyalah kalimah La ilaha illallah. Itu sahaja. Lalu bila mana anak-anak bertanyakan kepada ayah mereka, bertanyakan kepada datuk dan nenek mereka, apakah makna kalimah La ilaha illallah itu yang disebut oleh ayah, yang disebut oleh datuk, yang disebut oleh ibu? Maka orang tua ketika itu akan mengatakan, kami pun tak tahu apakah makna kalimah La ilaha illallah. Kami sebut kalimah itu disebabkan kami masih lagi ingat datuk-datuk kami dulu pernah menyebut dan memperingatkan kami supaya pegang dengan kalimah itu, dalam keadaan kami tak tahu apakah makna kalimah La ilaha illallah. Subhanallah. Ni dekat dengan kiamat. Tempoh hari saya berkuliah di Sendayan, di Negeri Sembilan. Bila mana saya kuliah, saya kongsikan berkaitan dengan makin dekat dengan kiamat, makin tak ada orang solat. Datang satu imam
imam yang ketiga di Masjid Sendayan tanya kepada saya, Ustaz, saya terima apa yang Ustaz kongsikan. Betul, saya nampak. Tapi satu saya nak kongsi, saya nak discuss dengan Ustaz. Apa dia? Dan kadang kita nak rush nak pergi ke tempat lain dan sebagainya lah. Apa dia? Betul ke Ustaz? Dekat dengan kiamat tak ada orang punya solat. Orang Islam ada, Ustaz cakap, tapi orang tak solat. Betul ke Ustaz? Sebab saya tengok di masjid sangat banyak, Bilal sangat ramai. Setiap tahun, setiap negeri mengeluarkan imam berapa ramai. Negeri Selangor sahaja berapa ratus setiap tahun melahirkan graduan-graduan dalam aliran agama. Bagaimana mungkin tak ada orang solat? Bagaimana mungkin tak ada orang azan? Dia tanya kepada saya. Baik, jawapan saya, imam hari ini, imam dalam circle, dalam dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalaulah imam buat kajian, sangat ramai anak-anak muda kita pada hari ini tak tahu bagaimana cara bacaan dalam solat. Subhanallah. Kalau tengok betul-betul, saya banyak jumpa orang dan sebagainya. Tambah-tambah ketika mana ada pesta buku, saya pernah ditanya oleh seorang anak muda 30 tahun. Negeri mana tak payah cakap, direct datang jumpa saya. Ustaz, saya pernah dengar ceramah Ustaz. Saya beli buku Ustaz. Tapi saya nak confirmkan dengan Ustaz. Betul ke Ustaz? Solat fardu kita, solat yang kita wajib solat ada 5 waktu? Subhanallah. 30 tahun hidup dalam Islam, dia boleh tanya kepada saya, betul ke Ustaz? Solat kita ada 5 waktu sehari semalam yang wajib kita solat. Saya tanya dia, betul lah abang? Betul lah tuan? Abang solat macam mana? Saya solat 2 waktu, saya ingat. Maghrib dan Isyak. Subhanallah, tengok. Siapa dia? Orang Melayu kita. Maka tak mustahil lah yang Nabi sebut, makin dekat dengan kiamat, makin banyak orang yang tak solat betul. Sebab itulah dalam kaedah ilmu akhir zaman disebut oleh para ulama, bila mana kita belajar ilmu fitan, ilmu akhir zaman, kita akan bertemu dengan satu kaedah. Bila mana satu bangsa itu dihidupkan, satu bangsa itu dilahirkan, satu bangsa itu makin jauh dengan kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati bangsa itu makin teruk dan makin teruk. Contoh, hari ini kita tengok banyak kemungkaran yang berlaku. Contoh kemungkaran yang jelas, di rumah pun kita boleh tengok kemungkaran dan kemaksiatan orang lain. Suami isteri bergaduh, dia buat live, itulah kemungkaran. Fitnah sama satu sama lain dan sebagainya. Banyak kerosakan maksiat berlaku pada hari ini, ibu dan ayah. Kalaulah ibu dan ayah bandingkan maksiat yang berlaku pada hari ini, dosa yang berlaku pada hari ini, kalaulah kita bandingkan dengan 30 tahun yang lepas, zaman ibu dan ayah, mana lagi dahsyat? Ustaz, kita akan jawab hari ini lagi dahsyat daripada 30 tahun lepas, betul tak? 30 tahun lepas tak jumpa lagi orang buat macam ni, seperti mana berlaku pada hari ini. Tapi ketahuilah ibu dan ayah, tahun ni lagi dahsyat daripada 30 tahun lepas. 30 tahun akan datang lagi dahsyat daripada tahun ni. Subhanallah. Tak perlu 30 tahun akan datang, setahun depan lagi dahsyat daripada tahun ni. Contoh tahun lepas, berapa ramai suami isteri yang bergaduh di media sosial? Ada, tapi tak ramai. Hari ini makin menjadi-jadi, subhanallah. Hampir setiap bulan akan ada suami isteri bergaduh buat live. Tengok. Itulah yang menjadi ketakutan ulama pada hari ini, bila mana kita masuk di fitnah akhir zaman. Okey lagi ke? Okey lagi? Tadi Tuan Pengerusi Ustaz kata boleh ikut saya lah nak berhenti pukul apa. So saya nak tanya juga, pukul apa kita nak berhenti? Pukul 10 saya balik dulu. Yang mendengar tu sedap lah. Yang bercakap ni penat. Yang bercakap rasa lama masa kat dinding tu. Boleh lagi ke? Okey ke? Tak perlahan sangat kan saya cakap kan? Okey kan? Rentak saya tu okey lah, alhamdulillah. Baik. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut berkaitan dengan akhir zaman, akan terbahagi kepada dua. Buku yang saya tulis, yang saya tengok ada beberapa orang yang ada. Buku yang saya tulis ini menceritakan 10 tanda besar kiamat. Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj, Nabi Allah Isa alaihi salam, Dabbah, Dukhan, terbit matahari daripada barat, gempa bumi, keluarnya api dan kiamat.
10 tanda besar kiamat ini jelas disebut oleh Nabi SAW akan berlaku. Dan 10 ini bila mana ianya berlaku, kita boleh nampak dengan mata kasar kita ini dah berlaku. Dajjal dah keluar, Imam Mahdi dah keluar, Nabi Isa dah keluar. Mata kasar kita akan nampak 10 tanda besar kiamat. Bila mana siap buku ni tahun 2023, masuk Radio Zayan, masuk Al-Hijrah dan sebagainya, saya pergi banyak tempat, sangat ramai yang datang jumpa saya bertanyakan, Ustaz, dalam kajian Ustaz agak-agak bila Dajjal keluar? Tak, kami tanya bukan kami nak tahu benda-benda yang gaib, dan bukan. Kami risau dengan diri kami dan keluarga kami. At least kalaulah Ustaz cakap anggaran dalam bentuk kajian Ustaz, at least kami boleh buat persiapan diri kami dan anak-anak kami. Sangat ramai yang tanya soalan demikian. Saya pun tak tahu bila mana Dajjal keluar. Dalam kajian saya tak buat kajian tarikh. Bukan bidang saya, teori konspirasi itu bukan bidang saya. Saya berpandukan kepada hadis Nabi sahaja. Tapi saya pun bila mana saya pun mengkaji akhir zaman, of course, tentu dalam diri saya pun ada satu perasaan ingin tahu sebenarnya kita ni berapa lama lagi dengan Dajjal. Of course, saya pun ada perasaan yang sama. Saya ada perasaan nak tahu Imam Mahdi ni patut keluar bila. So daripada situlah saya balik, saya mentelaah balik, saya buka kitab-kitab. Ketika itulah saya jumpa satu kaedah daripada ulama. Ulama cakap jangan kamu risau dengan kedatangan Imam Mahdi. Ulama cakap jangan kamu risau dengan kedatangan Dajjal. Jangan kamu risau dengan Ya'juj wal Ma'juj. Kerana mereka semua itu tidak akan keluar. Dajjal tidak akan keluar. Imam Mahdi tidak akan keluar selagi mana tidak berlaku dahulu tanda-tanda kecil kiamat. Makna tanda kecil kiamat kena berlaku semua dulu, barulah keluar Imam Mahdi. Sebab itulah ulama cakap, kalaulah malam ini sudah berlaku keseluruhannya tanda kecil kiamat, esok pasti keluar Imam Al-Mahdi. Subhanallah. Sebab itulah bermula hari itu saya buat kajian tanda kecil kiamat. Minggu lepas saya buat pelancaran buku terbaru, Timeline Akhir Zaman 2, membicarakan tanda-tanda kecil kiamat. Dah rilis, dah dikeluarkan. Ini seminggu lah, baru seminggu. Kenapa? Sebab saya tengok Imam Mahdi jangan risau. Nak tahu Imam Mahdi keluar ke tidak, belajar ilmu akhir zaman, tanda kecil kiamat. Sebab itulah bila mana kami berada di Mesir dulu tahun 2015, seorang syekh mengatakan tanda kecil kiamat dah pun berlaku sebanyak 80%. Ada yang mengatakan 85%. Persoalan berapa banyak tanda kecil kiamat? Ada ulama kira 65 tanda kecil kiamat, ada sampai 90, ada sampai 120. Bahkan yang paling banyak kiraan ulama tanda kecil kiamat adalah 165. Subhanallah, banyak. Sebab itulah kita tengok pada hari ini di antara tanda kecil kiamat yang disebut oleh Nabi, akan berlaku satu fitnah yang disebut fitnatul ahlas. Sahabat tanya kepada Nabi, Nabi sebut perkataan Arab jelas, ahlas. Tapi Nabi ni tingginya bahasa Arab Nabi SAW. Bila mana Nabi sebut satu perkataan yang tinggi, para sahabat bertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu ahlas? Apakah makna ahlas? Maka Nabi bagi tahu, ahlas ini adalah jamak kepada hilsun. Hilsun kalaulah kita pergi ke Timur Tengah, pergi Mekah, Madinah, umrah dan sebagainya, nampak saja unta. Kan bila mana nak naik unta, kita akan duduk di tempat penunggangan. Dia macam kerusi duduk, letak di atas unta untuk kita duduk. Bila mana penunggang itu turun, tempat duduk tu akan ditanggalkan. Di bawah tempat duduk yang ditanggalkan itu ada satu lagi pelapik pada kulit unta. Yang kata ulama itulah hilsun, satu benda yang melapik kulit unta yang jarang ditanggalkan. Even dimandikan tidak ditanggalkan, tidur pun tidak ditanggalkan. Kenapa Nabi kaitkan ahlas dengan hilsun? Disebabkan bila mana tak ditanggalkan dengan lama, ahlas bila mana ianya berlaku, dia akan mengambil masa yang sangat lama. Apakah itu ahlas? Nabi sebut lagi, harabun wa harbun, peperangan demi peperangan.
Subhanallah. Peperangan demi peperangan. Akan berlaku peperangan di atas dunia. Kemuncak kepada banyaknya peperangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati tidak ada satu bumi pun yang aman untuk orang Islam. Hari ini kalaulah kita tengok bila mana negara A dengan negara B berperang, negara C aman ke tidak? Aman. Boleh makan chao kuih tiao, nasi lemak, nasi kerabu, nasi belauk. Yang berperang di negara Timur Tengah masih lagi aman. Even berlaku peperangan di negara air dengan negara air, Iran dengan Israel pun, orang yang duduk di Mesir masih lagi makan roti boleh lagi, tidur dengan lena boleh lagi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada berlakunya ahlas yang sangat lama, bila mana berlaku sangat lama, dia akan sampai pada satu tahap kemuncak, tidak ada mana-mana tempat yang aman untuk orang Islam. Apakah makna? Seluruh negara di atas muka bumi berlaku peperangan. Seluruh negara di atas muka bumi akan berlaku peperangan. Sebab itulah bila mana dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, bila mana Imam Al-Mahdi di-approach, dipaksa, diminta oleh seramai 313 orang para ulama untuk berbai'ah kepada mereka, untuk berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi. Pada awalnya Imam Mahdi menolak. Ulama yang datang ke bumi Mekah untuk menunaikan ibadah haji, mereka mendapati di negara-negara mereka sedang berlaku pergolakan, pembunuhan. Negara mereka tidak aman. Tapi bila mana masuk musim haji, mereka pergi juga. Bila mana mereka bertemu dengan sosok tubuh yang disebut jelas oleh Nabi, kalau kita belajar daripada rambut sampai kaki, Nabi sebut jelas bagaimana ciri Imam Mahdi. Itulah kalau kita bincang Imam Mahdi 2 jam. So kita lalu saja dulu. Nabi sebut dengan jelas bagaimana rupa Imam Mahdi, wataknya, perjalanannya, rambutnya, dadanya macam mana, kakinya macam mana dan sebagainya. Imam Mahdi berasal daripada bumi Madinah. Dia pergi menunaikan ibadah haji di bumi Madinah, masih lagi aman ketika itu. Aman, tidak ada peperangan. Sebab itulah ulama kata boleh jadi disebabkan peringkat awal Imam Mahdi menolak dan menafikan yang dia Imam Mahdi disebabkan dia tak melihat kerosakan yang berlaku. Dia tidak melihat pembunuhan yang berlaku kerana di negara dia Madinah masih lagi aman. Tapi bila mana dia approach terlalu kuat oleh para ulama, wahai pemuda, bimbinglah kami, jadilah pemimpin kami, kamulah Al-Mahdi. Orang beriman dia tak nakkan kepada jawatan. Dia tak pernah terfikir Imam Mahdi ni yang dia akan menerima satu jawatan yang terlalu tinggi. Maka dia balik ke kota Madinah. Okey, bila mana sampai di kota Madinah, ketika itulah pergolakan baru saja nak masuk di bumi Madinah. Ketidakstabilan politik dah masuk di bumi Madinah. Peperangan dah mula nak masuk di bumi Madinah. Dan dia merasakan bumi Madinah tidak lagi aman. Dia balik ke bumi Mekah balik. Dia mencari para ulama untuk dia menerima jawatan Imam Al-Mahdi. Hari pertama Imam Mahdi dibai'ah, kata Nabi sudah pun keluar satu pasukan yang mereka bergerak daripada bumi Syam menuju ke bumi Mekah. Ada 2 keadaan. Keadaan pertama, dia menuju ke bumi Mekah untuk menghancurkan kota Mekah. Yang kedua adalah untuk membunuh Imam Al-Mahdi. Kan tadi kita baca hadis yang awal, fitnatul ahlas, berlaku peperangan yang sangat banyak. Orang Islam tidak aman. Ketika itu ada 2 negara yang masih lagi aman, Mekah dan Madinah. Imam Mahdi balik, peperangan mula masuk di bumi Madinah. Mekah masih lagi aman. Tiba-tiba hari pertama Imam Mahdi dibai'ah, Imam Mahdi dikhabarkan telah pun keluar satu pasukan yang lengkap bersenjata menuju ke bumi Mekah. Sebab apa? Sebab mereka dah tawan negara-negara Islam yang lain. Mereka dah pun hancurkan negara-negara Islam yang lain. Sekarang giliran Mekah pula. Kerana dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut, kalau buka buku ni belakang, bahagian belakang. Tajuk bahagian belakang. Muka surat berapa saya tak ingat, tapi bahagian belakang lah.
10 yang terakhir, 20 yang terakhir, macam itulah muka surat. Jelas Nabi sebut akan sampai pada satu zaman Kaabah yang kamu tengok pada hari ini akan dihancurkan. Nabi sebut bagaimana Allah memperlihatkan aku akan keluar satu bangsa yang berkulit hitam, kakinya kecil menuju ke bumi Mekah. Mereka lah yang menghancurkan, meleraikan batu demi batu Kaabah. Dan aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana bengis dan ganasnya mereka bila mana mereka menghancurkan bumi ataupun Kaabah. Mereka percaya hadis itu. Sebab itulah mereka dalam usaha untuk menghancurkan Kaabah ketika itu. Itu panjang. Tapi sebelum ketika mana Imam Mahdi dibai'ah, Imam Mahdi memerintah pasukan tadi yang keluar daripada bumi Syam tadi menuju ke bumi Mekah. Bila mana mereka sampai di satu negara, satu daerah yang bernama Al-Baidak. Nanti tanya Mutawif, Al-Baidak itu dekat mana? Tak jauh pun dengan Mekah. Saya tempoh hari, bulan 1 tempoh hari saya pergi tak jauh, tapi saya tak sempat nak pergi. Ada keinginan untuk pergi. Kenapa saya nak pergi sangat? Kerana kata Nabi, bila mana pasukan Imam Mahdi itu, bila mana pasukan daripada arah Syam tadi yang pergi semata-mata nak menghancurkan Kaabah dan membunuh Imam Al-Mahdi, mereka sampai di satu tempat, satu daerah yang bernama Al-Baidak. Ketika itulah Nabi ceritakan kepada Aisyah, ketika mana mereka sampai di bumi Al-Baidak, bumi Al-Baidak akan menelan mereka, akan memakan mereka, akan terbelah dua dan memakan mereka semuanya pasukan-pasukan itu. Aisyah bila mana dengar hadis ini, Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin bumi Al-Baidak terbelah dua? Dia Rasulullah, kalaulah," kata Aisyah, bijaknya Aisyah, "kalaulah bumi Al-Baidak terbelah dua, bagaimana ya Rasulullah nasib orang yang duduk di bumi Al-Baidak? Bagaimana nasib orang, rumah mereka di situ, pekerjaan mereka di situ?" Hari ini kalau kita tengok bumi Al-Baidak penuh dengan perumahan. Ada hospital, ada mall. Mewah, maju. Bijaknya Sayyidatuna Aisyah ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang duduk di bumi Al-Baidak?" Kata Nabi, semuanya yang duduk di bumi Al-Baidak akan mati ketika itu bersama-sama dengan pasukan tadi. Nabi sambung pada hadis yang lain, mereka akan dibangkitkan daripada mahsyar mengikut niat mereka. Itu panjang. Sebab itulah siri Imam Mahdi ini dia tak boleh lari. Bila mana kita sebut siri-siri Imam Mahdi ini, gerakan pertama yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi adalah membuka Baitul Maqdis. Kerana itulah bila mana Imam Mahdi berjaya mengumpulkan bala tentera yang sangat ramai. Ini saya tak nak kongsikan, saya tak nak cerita topik bagaimana Imam Mahdi melebarkan pengaruhnya, bagaimana respon manusia kepada Imam Mahdi. Itu panjanglah, saya cuba cut perkara yang tak perlulah. Bila mana Imam Mahdi berjaya menghimpunkan bala tentera Islam yang sangat ramai di bumi Mekah. Bayangkan Imam Mahdi dibai'ah viral di seluruh dunia. Trafik ketika itu menuju ke bumi Mekah. Kerana apa? Kerana seluruh orang Islam mereka menantikan kemunculan Imam Al-Mahdi. Seluruh orang Islam menantikan kemunculan Imam Al-Mahdi. Sebab apa? Sebab mereka tahu pergolakan pada hari ini berlaku, tidak ada seorang pun mampu menyelesaikannya kecuali Imam Al-Mahdi. Tengok tempoh hari tahun lepas bila mana Palestin diserang bertubi-tubi, sampaikan mereka bergerak ke bumi Rafah, kan, betul tak? Sepadan Mesir tidak dibuka, mereka mengharapkan supaya dibuka. Keluarlah satu lagu, Al-Mahdiyun, Al-Mahdiyun, bantulah kami. Tengok. Kenapa mereka mengharapkan Al-Mahdi? Kerana mereka tahu mana-mana negara yang ada pada hari ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah kami. Kalaulah dia ketua dan mengaku ketua yang hebat pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah kami. Kalaulah dia memiliki tentera-tentera yang ramai
pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah kami. Yang mampu Al-Mahdi. Itu sebab itulah peperangan Ahlas, dia tak akan berlaku serentak, tidak kata ulama. Dia akan berlaku secara berperingkat. Itulah tanda kecil kiamat. Mana contoh? Di antara contoh tanda kecil kiamat, lelaki lagi sedikit daripada perempuan. Ini kita tahu daripada kecil kan? Lelaki lagi sedikit daripada perempuan. Tanda kecil kiamat. Persoalan saya, sejak bila lelaki sikit daripada perempuan? Sejak tahun bilakah perkara itu berlaku? Kita tak tahu. Itulah tanda kecil kiamat. Dia berlaku secara berperingkat. Kita azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Terus. Okay, teruslah. Saya terus sikit, lepas tu kita bersurai lah. Boleh? Muka dah penat semua tu. Boleh? Kita sambung sikit lagi. So, bila mana Al-Mahdi menerima satu jawatan sebagai Imam Al-Mahdi. Sebab itulah kalau kita tengok satu hadis daripada Muaz bin Jabal, kata Nabi SAW, pemakmuran Baitul Maqdis, tanda kehancuran Madinah, dan kehancuran Madinah sebagai permulaan Malhamah Al-Kubra. Satu hadis daripada Sayyidina Auf bin Malik. Bila mana Sayyidina Auf bin Malik masuk ke dalam khemah Nabi SAW. Bila mana Sayyidina Auf bin Malik masuk dalam khemah Nabi, ketika itulah Nabi mengatakan kepada Auf, wahai Auf, ada 6 perkara akan berlaku sebelum datangnya kiamat. Auf tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah 6 perkara itu? Yang pertama, Nabi kira kematianku. Bila mana Sayyidina Auf dengar saja perkara pertama yang berlaku sebelum berlaku kiamat adalah kematian Nabi, menangis Sayyidina Auf bin Malik. Teresak-esak menangis. Lalu Nabi mengatakan kepada Auf, wahai Auf, berhenti menangis. Berhenti menangis kali kedua, barulah dia berhenti menangis. Yang kedua, wahai Auf, ya Rasulullah, yang kedua. Yang kedua kata Nabi, akan berlaku pembebasan ataupun pemakmuran Baitul Maqdis. Kerana itulah kita tengok bila mana Imam Mahdi, ni yang kedua, nanti ingatkan saya. Nanti kalau tak ingat, pakat habis macam tu. Kerana itulah kalau kita tengok Al-Mahdi bila mana dibai'ah dan berjaya menghimpunkan bala tentera yang sangat ramai, gerakan pertama yang dilakukan oleh Imam Mahdi adalah menuju ke bumi Baitul Maqdis. Mereka yang datang daripada jauh nak bai'ah kepada Imam Mahdi, contoh di tanah Melayu kita dalam perjalanan jauh, Imam Mahdi memberi isyarat supaya beralih arah kalian daripada bumi Mekah menuju ke bumi Baitul Maqdis, Palestin. Sampaikan ulama cakap, bila mana seluruh mata manusia memandang kepada Imam Al-Mahdi, bumi Mekah menjadi kosong, bumi Madinah menjadi kosong. Kan tadi kan hadis daripada Muaz bin Jabal, pemakmuran Baitul Maqdis, tanda kehancuran bumi Madinah. Sebab apa menjadi kosong Mekah dan Madinah? Sebab semua mata memandang kepada Imam Al-Mahdi, membantu gerakan Imam Al-Mahdi menuju ke bumi Palestin. Kenapa? Sebab ketika itu bumi Palestin, Baitul Maqdis sudah pun ditawan oleh satu pasukan yang lain. Kalaulah kita belajar akhir zaman, itulah peperangan pertama yang diketuai oleh Al-Mahdi, membebaskan Baitul Maqdis. Siapa pasukan yang sedang memerintah Baitul Maqdis ketika itu? Adalah sisa berbaki, saki baki pasukan yang mati di Al-Baidak tadi, yang mati dibunuh, ditelan oleh bumi. Saki baki masih lagi ada. Dan kata ulama, yang berbaki itu bukan panglima-panglima yang hebat, tidak. Mereka boleh jadi pengawal, pembersih dan sebagainya. Kerana panglima-panglima perang sudah pun dikerahkan untuk keluar kerana mereka nak bertemu dengan Al-Mahdi. Tapi nasib mereka mati di bumi Al-Baidak. Dikarenakan itulah bila mana bertembungnya pasukan Al-Mahdi di bumi Palestin, ketika itulah Al-Mahdi berjaya menawan bumi kota Baitul Maqdis. Baik, yang kedua. Yang ketiga,
Yang kedua, pemakmuran Baitul Maqdis. Yang ketiga, kematian yang menyerang bagaikan penyakit menyerang kambing sehingga ramai yang mati secara tiba-tiba. Ini yang ketiga ni kita boleh tengoklah. Virus-virus yang berlaku pada hari ini. Virus yang pertama berlaku dalam sejarah Islam adalah ketika mana di zaman Saidina Umar Ibn Khattab. Nanti buka sejarah. Kalau saya kongsikan, Ustaz, 2 jam Ustaz. Zaman Saidina Umar. Bagaimana virus bermula di zaman Saidina Umar. Yang ketiga berlaku sebelum berlaku hari kiamat. Kata Nabi, kematian yang menyerang bagaikan penyakit yang menyerang kami sehingga kan ramai yang mati secara tiba-tiba. Recently, kebelakangan ini kita boleh tengok seperti mana seolah-olah COVID melanda. Mati secara tiba-tiba. Kerana mati secara tiba-tiba pun dalam tanda kecil kiamat. Mautul faja'ah Nabi sebut. Mati yang mengejut. Baik. Yang ketiga, yang keempat, melimpah harta benda. Yang kelima, timbul fitnah setiap rumah. Setiap rumah timbul fitnah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, saking banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan berlaku, sehingga kan Nabi sebut, setiap rumah akan berlaku kemungkaran dan kerosakan di setiap rumah. Ulama seperti mana Imam Qurtubi menafsirkan hadis Nabi ini seperti mana seolah-olah satelit. Bila mana satelit dilancarkan, setiap rumah ada siaran TV. Di bumi kita ada lebih kurang 3,000 siaran yang ditapis dan yang tidak ditapis. Dan pada hari ini kita tengok internet yang tersebar dengan sangat banyak. Sebab itulah hari ini orang duduk atas katil boleh berlaku kemungkaran. Kata Abu Darda, bagaimana doa orang yang beriman nak dikabulkan oleh Allah dalam keadaan dia bangkit pada waktu pagi, dalam keadaan dia melihat dan risau dengan aib orang lain. Kita bangkit pada waktu pagi, kita scroll media sosial, artis tu dah kahwin ke belum, artis tu dah bercerai, agak-agak rasa dah bercerai masuk mahkamah semalam, cuma tak pasti status macam mana. Menteri itu macam mana keadaan menteri itu, gosip pagi-pagi. Subhanallah. Sebab itulah setiap rumah, kata Nabi, akan berlaku kemungkaran. Yang keseterusnya, perjanjian di antara Islam dan bangsa kulit kuning yang Nabi gelarkan mereka Bani Asfar. Ini yang terakhir sekali. Sebab itulah kita tengok, kata Nabi, sebelum berlaku kiamat akan berlaku satu perjanjian Islam dengan satu bangsa. Nabi gelarkan mereka ni bangsa kulit kuning, bangsa Rum. Nabi gelarkan mereka adalah Bani Asfar. Akan sampai pada satu ketika bila mana Imam Mahdi berada di kemuncak memerintah Islam, datang satu kabilah, datang satu kumpulan kulit kuning, orang putih lah, bangsa Rum, membuat satu perjanjian dengan Islam, dengan Imam Al-Mahdi. Untuk apa? Untuk menentang musuh-musuh Islam yang lain. Kita tengok bagaimana bila mana Imam Mahdi memerintah, banyak musuh-musuh yang menyerang Imam Al-Mahdi. Setiap kali peperangan itu berpihak kepada Imam Al-Mahdi. Kerana mereka bergabung dengan Bani Asfar. Bila mana banyaknya pasukan yang menyerang kalah, negara-negara yang menyerang Imam Mahdi kalah, ketika itulah Nabi sebut dengan jelas, kamu akan bertemu dengan satu momen yang Nabi sebut Bani Asfar akan mengkhianati Islam. Bani Asfar, bangsa Rum, akan khianat kepada Islam. Bila mana mereka berjaya meraih kemenangan demi kemenangan, sampai satu ketika tidak ada negara yang mampu dan berani menyerang Islam. Ketika itu Imam Mahdi memerintah pada satu tahap kemuncak, Dajjal belum lagi keluar. Bani Asfar pun memerintah bersama-sama. Tapi bila mana selesai berperang, ketika itulah Bani Asfar membuat satu upacara meraihkan kemenangan mereka, bersorak, membuat satu majlis. Ketika itulah mereka mengangkat spanduk yang terletak perkataan ataupun bentuk salib. Mereka mengatakan kemenangan kita pada hari ini disebabkan salib.
Kita menang pada hari ini disebabkan salib. Islam tak tenang ketika itu. Dan Islam tak bersetuju. Daripada itulah kata Nabi, bila mana berlaku pengkhianatan di antara Bani Asfar dengan Islam, Bani Asfar keluar daripada kumpulan itu. Lalu Bani Asfar membentuk satu pasukan yang lain. Pasukan yang dibentuk oleh Bani Asfar itu siapakah mereka? Mereka yang kalah dalam peperangan yang terawal tadi. Negara A cuba menyerang kalah. Negara B cuba menyerang Imam Mahdi kalah. Negara C cuba menyerang kalah. Banyak negara yang kalah ketika itu. Bani Asfar pergi kepada setiap kumpulan itu untuk membentuk satu pasukan untuk menjatuhkan Islam ketika itu. Cara ni yang dilakukan oleh Bani Asfar pernah dilakukan ketika mana musuh Islam bersatu dalam peperangan Khandak. Pernah bersatu dalam peperangan Uhud. Walaupun mereka, setiap negara nanti, walaupun mereka berbeza dari sudut ideologi, dari sudut pemikiran. Rusia berbeza dari sudut China, dari sudut pemikiran. China berbeza dari sudut Amerika, dari sudut ideologi pembawaan. Tapi mereka bersatu disebabkan ada satu matlamat yang sama untuk menghancurkan Islam. Sebab itulah dalam peperangan Yahudi menyerang bumi Mekah, menyerang di bumi Madinah ketika mana peperangan Khandak. Musuh Islam menyerang ketika mana mereka bersatu dalam peperangan Uhud. Mereka berbeza, ada pembawaan masing-masing. Tapi disebabkan mereka ada satu titik tengah yang sama untuk menghancurkan Islam, mereka bersatu dalam peperangan itu. Peperangan itulah yang Nabi sebut Malhamah Al-Kubra, peperangan Armageddon ataupun peperangan akhir zaman. Ramai ke negara yang terlibat dalam peperangan akhir zaman? Ramai. Kalaulah kita tengok Iran dengan Israel pada hari ini, Iran ada lebih kurang 600,000 tentera yang aktif. Iran ada 600,000 tentera yang aktif, yang bukan aktif lagi ramai. Israel berapa ramai? Dalam peperangan Malhamah Al-Kubra, Nabi sebut dengan jelas bila mana Bani Asfar berjaya mengumpulkan bala tentera. Mereka berjaya mengumpulkan sebanyak 80 buah negara. Setiap negara, kata Nabi, mereka akan bawa sepanduk bendera masing-masing. Dan setiap bendera mewakili sebuah negara. Satu negara agak-agak berapa ratus ribu mereka keluarkan tentera. Sebab apa? Sebab itu peperangan kedua. Peperangan pertama mereka kalah, one by one. Yang kedua, mereka akan mengerahkan bala tentera. Orang awam pergi berperang. Untuk apa? Untuk kalaulah dia kalah dalam peperangan yang kedua, seluruh harta mereka akan pergi kepada Islam. Negara mereka diperintah oleh orang Islam. Mereka tak mau. Disebabkan itulah ulama cakap mereka kerah orang awam untuk berperang sekali. Agak-agak berapa ratus ribu Malhamah Al-Kubra. Sebab itulah kalaulah kita tengok dalam hadis Nabi, bila mana tentera Imam Mahdi masuk dalam peperangan Malhamah Al-Kubra ini akan berlaku di satu tempat yang bernama A'mak dan Dabik dekat Syria. Sebab itulah best nanti Tuan Imam boleh buat satu topik Syria dan akhir zaman, Iran dengan akhir zaman, Palestin dengan akhir zaman. Itu best. Kita membincang sebab banyak tempat-tempat akhir zaman berlaku di bumi Syria. Di antaranya A'mak dan Dabik. Di situlah berlaku peperangan Armageddon, peperangan Malhamah Al-Kubra. Bila mana musuh bersatu di bawah satu kumpulan di A'mak dan Dabik. Kawan saya pernah pergi di situ. Kawan saya kata, situ satu tanah yang sangat lapang, yang kosong. Tak ada orang duduk. Seolah-olah tanah itu sedang bersedia menunggu bilakah peperangan berlaku. Subhanallah. Sangat lapang. 80 negara boleh masuk berapa ratus ribu. Subhanallah. Iran pun hari ini 600,000 tentera yang aktif. Subhanallah. Sebab itulah terkejutnya pasukan Islam di bawah pemerintahan Imam Mahdi bila mana mereka sampai di A'mak dan Dabik untuk berperang Malhamah Al-Kubra. Kata Nabi, 1/3 daripada pasukan Islam mereka melarikan diri daripada medan perang. Sebab apa? Sebab mereka mendapati di hadapan mereka satu bala tentera yang sangat ramai yang tak pernah mereka gambarkan. Subhanallah. Nih. Dahsyatnya peperangan Malhamah Al-Kubra, dalam satu hadis Nabi sebut ketika mana berlalunya ataupun terbangnya seekor burung, di bawahnya sedang berlaku peperangan Malhamah Al-Kubra, burung itu akan mati.
dahsyatnya peperangan Malhamah Al-Kubra. Bumi, kata Nabi, tak pernah menyaksikan satu peperangan sedahsyat itu. Bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan dunia yang pertama. Lebih kurang 30 hingga 40 juta yang mati. Bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan dunia yang kedua. 75 hingga 85 juta yang mati. Bumi pernah menyaksikan bagaimana satu nuklear dibom di sebuah negara dijemput. Dengan sekelip mata mati. Dahsyat. Tapi kata Nabi, bumi tak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat Malhamah Al-Kubra. Subhanallah. So, mesti ada soalan, Ustaz, mereka berperang dengan apa, Ustaz? Dan tak mustahil kita akan berperang dengan menggunakan senjata-senjata asli pada hari ini. Dan tak mustahil kalaulah kita tengok di negara-negara, banyak negara di luar sana, mereka memiliki nuklear-nuklear yang sangat banyak. Sebab itulah dalam satu hadis daripada Sa'id Al-Khudri. Sikit lagi boleh? Sikit lagi? Boleh? Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sebut kepada Sa'id Al-Khudri. Nabi sebut kepada Sayyidina Sa'id Al-Khudri, makin dekat dengan kiamat, sebaik-baik harta kepada orang Islam adalah kambing, kata Nabi. Makin dekat dengan kiamat, kata Nabi, sebaik-baik harta adalah kambing untuk orang Islam. Dengan kambing itulah mereka akan menggembala, mereka akan menjual di lereng-lereng bukit dan lereng-lereng gunung. Emas tidak ada makna ketika itu. Uang tidak ada makna ketika itu. Ulama kata kenapa kambing? Disebabkan pada kambingnya ada dua keadaan, adanya protein dan adanya susu. Dan ketika itulah tidak ada senjata-senjata pada hari ini. Kerana dalam satu hadis Nabi, bila mana selesai peperangan Malhamah Al-Kubra, Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya peperangan itu. Kalau nak bincang peperangan Malhamah Al-Kubra, kalau saya masuk topik tu 1 jam. Jadi saya tak masuk lah. Saya baca surface, saya buat iklan-iklan. Nanti jumpa lagi lah. Kata Nabi, bila mana selesai peperangan Malhamah Al-Kubra, Allah perlihatkan kepada Nabi bagaimana dahsyatnya. Ketika itulah bila mana selesai, Al-Mahdi mengarahkan 10 pemuda dalam kalangan yang pandai menunggang kuda untuk pergi siasat bagaimana status Dajjal keluar ataupun belum. Sebab Dajjal akan keluar selepas Malhamah Al-Kubra. Tapi yang Nabi mentionkan, Nabi sebut 10 pemuda yang mana mereka mahir dalam berkuda. Dan Nabi sebut, aku kenal nama mereka, aku kenal nama ayah mereka, dan aku kenal warna yang kuda mereka naik. Subhanallah. Jadi itu saja dululah untuk pada malam ni. Kejap lagi nak makan, ada makan ni? Ada makan, insya-Allah. Mungkin rasa lambat Ustaz, dah lah Ustaz. Sikit-sikit sajalah. Jadi ala kulli hal, itu saja dulu pada saya. Kalau kita tengok bila mana berlaku peperangan di Irang dengan Israel pada hari ini, orang tanya adakah kita dah mula masuk Malhamah Al-Kubra? Jawapan saya, Malhamah Al-Kubra kita dah masuk lama dah. Adakah itu dah berlaku siri-siri peperangan akhir zaman? Dah berlaku lama dah. Cuma hanya menunggu siapa yang akan mulakan, siapa yang akan mencetuskan. Sebab tu kita tengok mereka bermain peluru yang jauh, bom yang jauh kan. Tak attack secara dekat. Sebab apa? Sebab setiap negara menunggu siapa yang nak mulakan dulu. Wang seorang mula, wang seorang pasukan bermula, maka orang lain akan ikut. Sebab apa? Sebab dekat dengan kemunculan Al-Mahdi, tak ada tempat yang aman ketika itu. Subhanallah. Jadi kita doakan kepada Allah supaya Allah tak ketemukan kita pada zaman itu. Okay? Kita doakan kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada fitnah itu. Sebab itulah kalaulah hidup kita pada hari ini, hidup kita bahagia selalu, tidak ada masalah, semuanya berlalu dengan aman, semuanya smooth, tidak ada masalah, apa cara kita nak masuk syurga? Sebab cara kita nak masuk syurga ini dengan adanya ujian, masalah dan sebagainya. Dan di antara ujian dan masalah yang Allah bagi kepada kita pada hari ini, kita hidup di akhir zaman. Sebab itulah Allah memilih umat Nabi untuk bertemu dengan akhir zaman. Sebab Allah tahu umat Nabi ini umat yang kuat. Allah tak pilih umat Nabi Nuh
Allah tak pilih umat Nabi Saleh, tapi Allah pilih umat Nabi Muhammad kerana umat Nabi Muhammad yang kuat untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Saya rasa itu dulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Doakan saya perjalanan saya esok nak balik ke Kuala Lumpur dipermudahkan oleh Allah, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita bertemu lagi. Kita doa sikit boleh? Doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Wahai Allah, jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini satu ilmu yang boleh memberi bekal kepada kami di alam barzahmu, wahai Allah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini sebagai satu ilmu yang boleh menemani kami ketika mana kami berseorangan di alam barzahmu, wahai Allah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami tuntut pada hari ini, wahai Allah, sebagai saksi ketika mana kami menghadapimu di pada mahsyarmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami daripada tempat ini, wahai Allah, melainkan Engkau ampunkanlah dosa kami dahulu, wahai Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan seluruh muslimin muslimat, wahai Allah. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, andai kata Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami, melainkan kami mempersiapkan amal ibadah secukupnya kepada kamu, wahai Allah. Ya Allah, andai kata Engkau takdirkan kami mati, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang boleh membantu kami ketika mana kami berada di alam barzakh. Wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha dengan kehidupan kami, wahai Allah. Ya Allah, redhalah kehidupan kami seperti mana kamu redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, redhalah segala pilihan keputusan yang kami buat untuk anak-anak kami juga, wahai Allah, seperti mana kamu redha kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai kata ada di antara kami pada hari ini mengalami kesakitan, angkatlah sakit mereka, wahai Allah. Jadilah sakit mereka satu kafarah kepada dosa-dosa mereka, wahai Allah. Ya Allah, angkatlah sakit mereka supaya mereka boleh memperibadah kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, andai kata ada di antara kami pada hari ini mengalami kesempitan hidup, lapangkanlah hidup mereka. Kalau ada di antara kami pada hari ini mengalami kesedihan, bagilah kegembiraan kepada mereka, wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.